Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 tengah hari di Nur Permai. Cuaca panas sangat. Hari ini saya dapat sesuatu yang baru. It's not the soil, it is the heat yang menyebabkan pokok semua macam tak boleh survive. Sebab kalau kita tengok pokok yang dia terlindung, memang dia survive. So I will try to improve lah, sebab net pun ada, cuma tak pasang je. So I will try to modify. Yang ni pokok-pokok yang subur ni sebab dia teduh sikit. Dia lambat lah sikit inference kita nak dapat. Tapi it's not the soil lah. It's not the soil. It's the heat yang mengeringkan tanah tu sendiri sebenarnya. Okay, back to our activity di dapur. Hari ni saya nak kongsikan satu resepi yang saya belajar daripada seseorang, orang lama lah di kampung pemberian. Dia memang pro bab-bab masak tempoyak ni ya. Jadi dia share resepi yang simple. Dia kata masak tempoyak tak boleh banyak bahan. Kadang kita confuse kan nak letak apa. Letak tempoyak, letak daun kesum, letak apa lagi, bunga kantan. Dia akan jadi confuse rasa. So dia bagi saya resepi yang saya makan kat rumah dia hari tu memang sedap sangat. Ini resepi dia, 3 bahan je. Tempoyak, cili api, dan kunyit hidup. Lepas tu yang hijau-hijau tu sebenarnya daun pijat. Dia macam flower enhancer lah. Tapi kalau tak ada pun tak apa. So bahan dia, 1 sendok kecil tempoyak. Di blend bersama tahap kepedasan suka hatilah. Kalau tak nak pedas, jangan letak banyak. Dalam segenggam cili api. And then secarik daun pijat. Lepas tu apa lagi? 1 inci kunyit hidup. Resepi dia kunyit hidup. Sebab saya try dengan kunyit serbuk memang tak ngam. Dia mesti kunyit hidup. Okay. So bahan tu semua kita blend. Mesin lah kan, blender. Lepas tu letak air ikut kepekatan yang kita nak lah. And then masak sekejap. Bila menggelegak boleh tambah ikan patin, keli, whatever. Dia kata ayam pun sedap masak macam ni. So saya try dan memang alhamdulillah jadi. Bahan yang simple itu ya sebenarnya yang paling sedap lah. Tapi hijau-hijau tu saya durhaka juga. Saya terjumpa pucuk paku, saya letak sikit. Tapi sebenarnya jangan letak lah sebenarnya. Okay. So apa yang kita ada kat sini, tempe goreng. Bawah tu sebenarnya ada udang. Dan talapia saya goreng kunyit saja sebab tujuannya nak dip dengan ni. Ni pun sambal tempoyak. Yang saya makan dekat rumah kakak tu hari tu adalah tempoyak ikan bilis petai. Tapi yang ni saya modify ikut suka hati saya sendiri. So ini kira resepi saya lah. I just basically blend everything. Separuh daripada daun pijat yang saya masuk dalam tempoyak tadi, saya masukkan dalam ni. 2 ulas bawang merah, cili api. Dan tempoyak ni dia masih manis. Dia tak berapa masam. So saya masamkan dengan irisan mangga lah. Mangga muda. Mangga yang masam lah. So ini daun ajinomoto dan mangga untuk kita dip nanti. And ini sebenarnya adalah bunga lengkuas. Jadi penghias meja makan hari ini. It is ulam sebenarnya. Kita boleh celur dan makan dengan tempoyak dip. Makan macam gitu pun boleh juga. Dan dia sebenarnya dia fragrant. Dia bau yang wangi macam orchid. Tapi dia ada bau pedas-pedas sikit. Macam tangy macam tu. So it is actually pewangi rumah juga lah. Saya tak tahu hari ni memang tak ada lalat ke apa. Tapi aman-aman hari ni. Mungkin bau pedas tu sikit lah. So padahal kalau tempoyak ni rasanya memang penuh dengan serangga. So itulah sahaja perkongsian untuk hari ini. Selamat mencuba daripada Nur Permai. Assalamualaikum.